kita nak tahu sikit sebanyak lah pasal background study dulu. Background Macam study, mana? Perjalanan lah, perjalanan. Masalah Said Muhammad. Background study sebenarnya kan tak ada benda pun nak cerita sebab jujur cakap aku tak pernah sekolah. Okay. Aku tak pernah sekolah daripada kecil, tak pernah sekolah. Jadi ni jap, aku potong sikit. Sebab benda ni menarik. Allah, tak pernah kita jumpa macam ni lah. So macam boleh tak ceritakan macam mana benda tu? Okay, dia sebab apa aku tak sekolah ke apa? Dia sebab dulu kecil-kecil biasa lah. Dia dalam keluarga aku, keluarga susah, ujian sikit lah. And then broken family kan. Aku daripada mak ayah daripada kecil dah berpisah. Okay. Jadi umi aku lah yang menjaga aku. Kira dia jadi tulang belakang lah. Faham? So daripada kecil jadi aku, ayah tak ada, jadi aku kena pikul lah tanggungjawab sebagai seorang ayah tu kan. Memang daripada kecil-kecil Allah Ta'ala dah didik aku cek keperluan ke pasar ke apa, memang Allah Ta'ala didik daripada kecil. Okay. Dan daripada kecil juga aku dah kerja. Aku mula daripada warung cuci pinggan. Start daripada umur berapa kerja? Apa maksudnya Said Muhammad? 8, 9 ke 10 tahun lah. 10 tahun? Dah kerja lah. Sebelum tu itu kerja dekat warung. Before kerja kat warung tu aku kerja kat kantin sekolah. So maksudnya umur 8 ke 9 tahun lah. 9 tahun aku rasa lah. Ui.